umur setahun 6 bulan, kalau tak ada first word lagi, perkataan bermakna, yang tu red flag delay. Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Amy Haznida, dan hari ini kita di dalam segmen Tanya Pakar, yang mana kita akan membincangkan satu topik yang pada saya akan membantu anda, ibu ayah di luar sana yang mungkin sekarang ni tengah merasa risau, rasa macam khawatir, anak dah nak masuk 2 tahun ni, first word pun tak ada, tak respon bila kita bercakap kan. Jadi ini adalah episod yang saya sarankan pada anda untuk tonton daripada awal ni sehingga ke penghujungnya. Jadi bersama dengan saya Puan Aisyah hari ini di studio yang akan menjawab beberapa soalan berkaitan dengan topik red flag anak lambat bercakap bila ibu bapa perlu risau. Jadi apa khabar hari ini Puan Aisyah? Alhamdulillah sihat. Terima kasih sudi bersama dengan kita sekali lagi. Ya, terima kasih jemput. Itulah tadi kita dah bercerita juga tadi 2 tahun sekali kita ikat kontrak baru. Itulah kan. Okey, jadi Puan Aisyah, kalau kita nak teruskan ke soalan yang pertama ni, sebenarnya saya nak tanya, pada usia berapa sebenarnya ibu bapa ni perlu mula peka lah yang kalau anak ni tak bercakap lagi, dan apakah perkembangan bahasa yang sepatutnya dicapai mengikut usia mereka? Okeylah, kalau kita bercakap tentang tanda-tanda awal kan, sebenarnya kalau biasalah, kalau kita, dia ada beberapa condition kalau kita tengok kan. Ada anak daripada lahir tu kadang-kadang kita tahu dia dah ada masalah. Contoh anak tu lahir dengan ada Down syndrome. Dan masa lahir kita dah tahu dah ada Down syndrome kan. Okay. Ada anak yang lahir tu mungkin ada masalah, kita nampak physically, kita nampak. So kalau yang itu biasanya parents akan lebih alert awal. Okey. Kan, lahir premature contohnya kan. So parents akan lebih alert awal nak tengok, okey, kita tahu memang kan contoh anak Down syndrome dia akan ada delay dia. Biasa awal, tapi selalu yang tricky dia kat mana? Anak tu lahir kita nampak dia normal. Kan, physical dia normal, nampak dia macam biasa, macam anak biasa yang kita mungkin tak expect yang dia akan delay. Tapi benda tu kita boleh detect awal sebenarnya. Seawal masa baby tu 3 bulan, 6 bulan tu ada setengah dia dah ada ciri-ciri delay tu. Okey. Contohlah saya bagi 6 bulan 6 bulan biasanya anak ni tadi kalau kita panggil-panggil dia akan start cari suara mak tadi kan. Dia akan contoh kalau dia tengah main ke, tengah duduk main benda ke, pegang-pegang benda ke, kita panggil nama dia akan start macam tengok-tengok cari, mencari sumber bunyi panggil dia. So kalau anak yang 6 bulan ke atas, kalau kita panggil dia tak ada respon, itu red flag delay. Okey. Itu perkara pertama yang boleh kita perhatikan. Ya, kalau yang kecil tu, yang seawal 6 bulan tu kita dah boleh tengok dah. Tapi kalau lah kata tak jelas, tak nampak macam okey je, panggil semua okey. So kita akan nampak lagi bila dia membesar tu, bila nak masuk 1 tahun, biasanya pada usia setahun ni anak tadi sama ada dia dah mula ada first word. Okey. Kalau tak ada first word sekalipun dia dah start faham-faham dah arahan kita. Okey. Faham arahan tu penting. Maksudnya kalau setahun tu tak ada first word masih lagi normal. Cuma kita akan nampak okey dia dah start faham gesture. Contoh kalau kita minta nak, dia dah bagi kat tangan, dia dah faham isyarat tangan kita. Kan kalau kita kata macam no jangan, dia dah start macam tak boleh buat. Kan dia akan berhenti buat. So maksudnya dia dah start alert dengan arahan tu setahun. Tak cakap lagi okey, tetapi start faham arahan, start guna isyarat sikit-sikit. Okey. Start ni anda tengok kalau umur setahun tu dia start tiru perbuatan. Contoh macam bye-bye. Dia start tirulah. Kalau kita tepuk tangan kan. So dia start meniru benda tu. So itu antara yang parents boleh tengok lah untuk setahun. So kalau kita cerita ikut umur tu, nak laju dia, kalau nak lajunya secara mudah lah saya kata. Kalau secara mudah nak tengok umur setahun 6 bulan, kalau tak ada first word lagi, perkataan bermakna, yang tu red flag delay. Setahun 6 bulan. Setahun 6 bulan. Setahun okey lagi. Setahun tak ada first word okey lagi. Tapi kita tengok part tadilah, eye contact dia, tumpuan dia, tentu dulu. Pemahaman arahan dan sebagainya. Dulu. Tapi 1 tahun 6 bulan, tiada lagi perkataan pertama, red flag. Itu red flag delay. Okey. Masuk 2 tahun, ayat 2 patah perkataan. Okey. Nak makan, nak susu. Betul. Okey. Walaupun pelak-pelak tak apa. Sebutan pelak-pelak tu tak apa. Yang penting ayat tu. Contoh, mama, ataupun dia kata, nak cu, kan dia cakap macam tu kan. So tak apa, dikira ayat juga. So kalau 2 tahun dah ada ayat 2 patah perkataan, dan okey lah. Kalau tak ada, tu red flag. Okey, tapi kan bila kita bercakap tentang, yelah kita dah nampak ni ada red flag yang macam Puan Aisyah sebutkan tadi. Tapi bila sebenarnya yang seharusnya ibu bapa ni bila dah alert tu, nak bawa mereka ni untuk mendapatkan penilaian pakar? Okay, so kalau saya kata umur yang kalau anak yang kita nampak daripada lahir tu nampak normal. Betul. Yang tu, kalau yang ada masalah tu cerita lain tau. Yang lahir-lahir dah ada masalah pendengaran, yang tu biasa doktor akan bagi treatment lebih awal kan. Tapi kalau yang nampak normal ni, biasanya saya cakap setahun setengah, setahun 6 bulan. Masa tu kena betul-betul tengok dia dah kena start ada first word. Sebab kalau setahun 6 bulan ni tak ada first word, then baru kita akan tengok ada tak
kemahiran yang dia tertinggal tadi menyebabkan dia ada kesukaran nak dapatkan first word ni tadi. So tapi selalunya parents akan start sedar yang anak ni kebanyakan sekarang saya tengok umur setahun lebih 2 tahun masa tu. Sebab pasien ni 2 tahun lah. Kalau anak tak cakap lagi 2 tahun, parent akan dah start macam kenapa tak cakap lagi? Sebab biasa 2 tahun dah start. Betul. Cakap kan, biasa. So tapi itu best age lah kata. Umur yang saya kata terbaik kalau parent nak start seeking for help. Nak jumpa doktor, nak pergi buat penilaian terapi ke, dalam range umur 2 tahun macam tu. Okay. That's the best lah. Alright. Tapi kan ada juga setengah anak ni dia banyak bercakap. Mulut tak berhenti kan. Popet. Tapi dia ada masalah sukar berinteraksi dengan orang ataupun memahami arahan. Jadi sebenarnya adakah ini juga dianggap sebagai red flag untuk perkembangan bahasa sebenarnya? Okay. So kalau dia sebenarnya dalam proses kita anak-anak bercakap lah. Manusia bercakap ni dia memang ada yang datang dulu kefahaman dulu. Faham dulu. Baru cakap. So kalau ada anak yang bercakap banyak, maksudnya dia bercakap tu kena tengok situasi tu. Adakah dia bercakap tu sebab berinteraksi dengan orang ataupun dia bercakap tu sebab dia ulang-ulang benda yang dia dengar. Okay, contohlah kalau ada kan macam anak ulang lagu, ulang ABC, ulang apa yang dia dengar dekat TV, dekat video ke mana yang dia selalu tengok tu dia ulang-ulang. So kita nampak dia boleh cakap, dia boleh sebut ABC. Dia boleh sebut 1 sampai mungkin 10 sampai 100 mungkin. Kan kalau dia kenal tapi dia tak bersembang. Dia tak, kalau kita tanya soalan dia tak jawab. Kan dia nak minta something dia tak reti nak minta secara verbal nak minta kan. So kalau yang macam ni isu dia adalah pada isu yang pertama isu komunikasi. Kan sebab komunikasi ni kita nak tengok dia guna perkataan tu untuk berinteraksi dengan orang. Contohlah macam nak minta susu, nak minta makan, nak minta apa-apalah kan. So apa perkataan dia pakai? Nak ke ataupun nak menyatakan yang dia tak nak tu interaksi lah. Ataupun macam nak bagi tahu something, tangan dia sakit ke, dia datang tunjuk kat kita sakit, itu dikira interaksi lah tu. Betul. Cuma dia guna sepatah kan. Ataupun kalau yang 2 tahun mungkin mama sakit, 2 patah. Dia ikut level tu kan. Macam tu. So kalau kita tengok kalau tu anak tu boleh bercakap, perkataan dia cakap tu tidak digunakan untuk interaksi, yang tu kita tak kira sebagai bahasa. Okay. Macam dia tulis sebut ABC semua benda tu kan. Benda tu bukan bahasa. Dia something yang dia hafal, lagu ke, itu bukan bahasa. Okay. Tapi adakah okey dan bagus sebenarnya bila kadang-kadang bila kita tengok anak ni kan, dia duduk-duduk saja, dia main-main sendiri, dia bersembang. Maksudnya walaupun dia tak bermain dengan adik-beradik ataupun dia tak bermain dengan ibu ayah dia ni, tapi dia bermain sendiri. Maksudnya kalau dia main role play kan, contoh dia buka kedai, dia lah peniaga, dia lah pelanggan. Adakah bagus sebenarnya Puan Aisyah? Sebenarnya bagus. Dia memang ada fasa tu. Dia memang ada fasa. Anak tu bila dia main sendiri, dia berimajinasi. Alright, okay. Dia kira sebagai, kita panggil sebagai pretend play. So pretend play ni biasa 2 tahun ke atas. Bawah 2 tahun dia tak buat sangat. Bawah 2 tahun yang biasa-biasa lah, macam ambil remote buat-buat telefon, cakap-cakap kat telefon dia, sebab dia selalu tengok kita buat kan. So dia ambil remote, dia buat-buat cakap kat telefon. Yang tu symbolic play, which is adalah part of development. Kalau anak tak buat benda tu red flag delay. Kalau tak buat. Okay. So kalau kata 2 tahun ke atas, 3 tahun, dia suka main, kadang-kadang dia main tu lah, main anak patung ke apa, dia bagi makan, minum susu kan. Itu dia cakap lah minum susu, dia buat seolah-olah macam apa yang kita buat dekat dia. Dia berimajinasi benda tu. Dia pernah tengok dan benda tu disimpan, lepas tu dia macam okay, dia imagine balik dan dia buatkan semula. Tu pretend play dia panggil. So yang itu sebenarnya tak adalah masalah. Sebenarnya bagus. Saya bagus. tanya sebab anak saya macam tu. Sebab kadang-kadang saya akan dengar dia macam 232 sebenarnya rupanya dia ikut kalau kita pergi kedai-kedai minuman ke apa yang ada panggil number macam tu kan. Kalau ada konteks tak apa. Okey. Dia kalau ada konteks, maksudnya memang konteks tu dia tengah main dan situasi tu memang macam seolah-olahnya represent the situation tu. Tapi kalau dia duduk saja-saja, tak ada main, tak ada konteks kita kata, dia ulang-ulang balik, tu masalah lah. Okey. Jadi lepas ni saya kena jadi pelanggan dia lah. Sebab kadang-kadang dia ajak juga saya. Jadi ada masa yang saya tengok dia tak ajak saya bermain pun, tapi dia main seorang-seorang. Okey. Tapi kadang-kadang kalau ada masa tu saya memang akan bermain dengan dia lah. Jadi saya nak tahu benda tu okey ataupun tidak. Bila kalau dia ajak main sama-sama, tu okey. Bagus sebenarnya. So kita nak ke soalan seterusnya, iaitu ramai ibu bapa yang memilih untuk tunggu dan tengok sendiri dan percaya sebab mereka memikirkan yang anak-anak ni boleh bertutur ataupun boleh bercakap sendiri nanti kan. Sebenarnya selain kalau katalah dah lebih daripada tempoh 2 tahun, usia 2 tahun tadi seperti mana yang Puan Aisyah kata, mungkin mereka delay kan, tak nak jumpa lagi, okey lagi ni. Macam mana tu Puan? Okey, dia sebenarnya dia memang ada, kalau saya nak katakan kat sini kan, dia memang ada kes-kes
yang tak buat apa-apa, anak tu tiba-tiba bercakap. Ada. Dia bukan tak ada. Tapi bukan semua kes. Maksudnya kita tak boleh nak sama ratakan setiap anak-anak yang delay tadi ni, outcome dia sama untuk setiap orang. Perkembangan tu berbeza. Berbeza. Sebab setiap anak tu tadi, katalah 2 tahun tak cakap lagi. Mungkin anak A sebab dia lain, anak B sebab lain, anak C sebab lain, tak sama. Dia takkan sama sebab tu. Sebab tu walaupun ada je kes yang contohlah 2 tahun, parents tak ada buat apa-apa pun, tak adalah pergi terapi ke apa, bercakap macam biasa je kan. So nanti 3 tahun, anak tu tiba-tiba cakap banyak. Ada macam tu. Tetapi yang itu selalunya kita boleh observe, anak tu sebenarnya kemahiran asas tu dia dah kukuh. Kemahiran asas, cuma tinggal yang bercakap je tak ada. Asas yang lain tu dah kukuh, dah ada tumpuan, ada eye contact. Kalau kita cakap dengan dia tu, dia boleh respon. Mungkin tak cakap, tapi dia respon. Kan? So tinggal yang bahagian bercakap je. Yang itu selalunya, itu yang tak tick lagi. Tinggal yang tu je tak tick lagi. Yang lain tu macam okey, dia memang kalau check tu memang normal kan. So kalau yang macam tu, dia ada tendensi untuk dia tiba-tiba begitu. Tapi kalau anak tu katalah contoh 2 tahun tak cakap lagi, dan kita tengok macam panggil nama pun tak berapa respon, eye contact pun tak ada sangat, tak boleh duduk diam, duduk setempat pun tak boleh contohnya kan. Yang tu dia tak akan tiba-tiba. Yang tu memang kena treatment. Sebab dia ada kemahiran sebenarnya yang masih tak develop, membuatkan dia jadi delay tadi tu. So sebab tu kita kena tengok condition anak tu. Tetapi of course lah, kalau kata memang dah nampak delay tu, better pergi check lah. Sebab better biar orang yang memang ada ilmu check, yang kita tahu sebenarnya isu tu kat mana. Kita boleh kenal pasti dulu kena masalah awal-awal tu kan dekat mana. Baik Puan Aisyah, kalau katalah kita memang dah dapat detect, yang ini adalah selepas kita merujuk kepada pakar dan sebagainya kan, kita pula sebagai ibu ayah ni di rumah, bagaimana kita boleh membantu anak-anak kita ni untuk proses mereka? Yang tu memang wajib sebenarnya. Wajib ya? Wajib. Sebenarnya wajib sebab proses kita belajar bercakap, bahasa bersembang ni, dia kata hari-hari kita buat. Dia tak ada kita buat bersembang, berinteraksi sebulan sekali. Tak ada. Memang benda tu hari-hari kita buat dan hari-hari kita guna. Sebagai seorang manusia kan kita guna. Jadi sebagai parents sebenarnya, kalau anak tu ada delay ke apa, memang peranan tu, of course macam pergi terapi ke apa tu memang perlu, sebab kita nak tahu masalah dia dekat mana. Kita boleh, maksudnya ada guidance, orang yang boleh cakap, okey anak ni isu dia, betulkan kita improve kat sini. Kemahiran apa nak improve. So bila kita dah tahu apa yang nak di-improve tu, parents kena tahulah, okey nanti kat rumah macam mana nak continue. Mungkin bukanlah kena buat setting macam dekat pusat terapi tu. Tak adalah perlu kita nak sediakan meja toy sama sebiji dengan pusat terapi tu, tak ada. Sebab saya tahu macam mungkin tak mungkin lah kot mungkin susah lah kalau parents nak sediakan sama pula equipment dengan pusat terapi tu. Tetapi dia ada cara yang parents boleh buat dekat rumah. Contohnya macam lebihkan interaksi. Kalau kata anak tu memang kita kata ada masalah fokus ke apa, contoh dekat rumah mungkin tak boleh kena banyakkan aktiviti-aktiviti yang bergerak dengan anak ni tadi. So parents tolong kat situ lah supaya anak tu setiap hari dia boleh dapat rangsangan. Tak ada hari yang mungkin dia sendirian, yang tak ada rangsangan, otak dia tidak bekerja macam tu kan. Okey, kesilapan ibu bapa ni yang paling common lah daripada kes-kes yang Puan Aisyah handle kan. Apabila mereka berdepan dengan anak yang lambat bercakap ni. Selain delay mendapatkan bantuan pakar. Of course biasanya dia bukanlah kita panggil kadang nak kata kesilapan sangat tu, tak juga. Tetapi biasanya saya nampak adalah kebanyakannya mungkin yang pertama dia tak ada ilmu yang cukup nak handle. Tak ada ilmu yang cukup. Maksudnya tak sure. Even kadang-kadang tu anak tu dah besar, dah kena, maksudnya ada somebody contoh dah hantar sekolah kena reject baru tersedar. Tak sedar awal. Tak sedar awal lah dah ni kan. Sebab bila dah hujung-hujung usia, bukan hujung-hujung usia lah, maksudnya dah besar kan, dah nak masuk sekolah, sebenarnya nak ajar bercakap balik dia akan susah sebenarnya. Kadar anak tu nak berjaya tu lebih rendah untuk bercakap. Jadi selalunya tak ada, sebab tak ada ilmu satu. Yang kedua tak ada tindakan. Dah tahu tapi tak ada tindakan. Sebab kita ada banyak kes sebenarnya. Kadang ada yang dah kontak kita awal daripada anak tu kecil kan, 2 tahun 3 tahun dia dah sedar dah anak ni ada problem. Tapi mungkin lebih kepada okey kot, nanti okey kot. So kan sometimes kita sendiri pun kadang-kadang kita ada persepsi yang nanti okey kot. So tunggu 6 tahun tak improve. Nak masuk sekolah tahun depan dah kelang kabut dah masing-masing kan. Masa ni biasa kalau kelang kabut masa tu, dia improvement tu kita akan nampak anak tu perlahan. Sebab dia dah besar, otak dia dah berkembang seperti mana ni. Dia maksudnya dia spongy tu, dia tidak semacam yang 2 tahun tadi tu. Otak tadi nak absorb bahasa kan. Dia dah makin menurun kebolehan dia untuk nak belajar bercakap tu tadi. So bila kita dah start lambat, walaupun sedar awal tapi start lambat, progress tu akan slow. Akan sangat perlahan, akan susah sebenarnya kita nak ajar.
So selalunya saya nampak dekat situ lah. Mungkin ada yang terakhir saya nak tanyakan pada Puan Aisyah ni, kalau ada kes-kes yang memberi orang kata impact kepada Puan Aisyah sendiri dalam orang kata mengendalikan kes-kes anak-anak ni. Mungkin Puan Aisyah boleh kongsikan kita satu dua ke cerita? Banyak cerita sebenarnya kan, student kita ramai kan. Setiap bulan tu mungkin kita handle 200-300 student setiap bulan. Jadi cerita tu banyak macam-macam lah. So saya tengok mungkin ada dia ada kisah yang berbeza lah. Ada kisah yang kita kata kisah yang berjaya. Kan, kisah yang berjaya. Contohlah ada parents yang kita ada student yang hantar kecil, 2 tahun lebih dah hantar. 2 tahun lebih dah hantar, and then sekarang dah masuk tadika biasa. Dah boleh masuk tadika biasa, boleh pergi sekolah tadika normal. Sebab padahal sebelum tu dia kena reject. Dia nak masuk tadika, kena reject. And then sebab tak boleh duduk diam. Tak duduk setempat. Kan tu kebanyakan isu sekarang macam tu kan. Dan menyebabkan dia kena reject dan dia masukkan kita. Dan kita ajar balik duduk macam mana, ajar balik nak fokus. So and then lepas tak sampai setahun saja, dah keluar tu dia boleh masuk tadika biasa, dah diterima dah. Tu kisah-kisah yang berjaya lah, yang start awal. Biasanya yang start awal ni biasanya dia lebih cepat, selalunya lebih cepat. Tapi ada juga kisah yang start lambat. Yang start lambat ni contohnya kita ada satu kes, ibu ni datang, dia macam tahun depan dia nak masuk sekolah, tahun ni lah kan. Dia datang tu dalam bulan, saya rasa dalam bulan 10 macam tu, bulan 9-10 lah. Tinggal ada kira hujung-hujung bulan, hujung tahun jugalah. Hujung tahun. Tinggal 3-4 bulan dia nak masuk sekolah. Tapi anak ni masih tak boleh nak duduk ni gini. Masih ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bahasa pun tak berapa banyak kan. Dia ada like ciri-ciri hyperaktif macam tu. So tak boleh nak duduk diam. Jadi memang kita nak masuk sekolah susah kalau macam tu kan. Mungkin ada tendensi untuk kena reject, ada tendensi akan ada kesukaran dari sudut nak mengawal lah nanti kan. So parents ni dah risau. Padahal sebenarnya bila tengok balik, saya sembang balik dengan parents tu, dia kata okey, sebenarnya dia dah contact tempat kita ni daripada anak tu usia 3 tahun lagi. Tapi sebab dia rasa macam jauh nak hantar anak ni, macam jauh nak hantar kat tempat kita sebab dia agak jauh lah jarak tu kan. Tapi dia kata hantarlah tempat lain dulu yang ni. Tapi maksudnya sepanjang daripada 3 tahun tu sehingga anak tu dah 6 tahun ni, maknanya lebih kurang 3 tahun jugalah menunggu. Tak ada program. Maksudnya kerisauan tu masih ada, yang anak ni masih tak boleh nak duduk dan sebagainya. So dia tu tak apalah, dia sanggup je lah travel jauh tu kan untuk hantar anak dia like few months tu, untuk supaya anak dia tadi boleh masuk sekolah ni dan boleh duduk lah, kita panggil lah, boleh duduk dan boleh follow arahan, dia boleh bertenang lah kita cerita so dia hantar. Saya masa tu saya bising lah, saya marah, bukanlah marah, saya bebel lah dekat mak ni sebab dia cerita dengan saya. Saya kata itulah dah hujung-hujung baru nak cari, baru nak datang kan kat kita. Macam mana kalau datang awal tu, insyaAllah lebih mudah untuk kita settlekan isu tu. And then so tapi Alhamdulillah 3 bulan 4 bulan tu dia datang. Saya pun macam saya kata kat dia, kita punya expectation jangan terlalu tinggi. Jangan expect anak tu kita kata dalam tempoh 3-4 bulan kita boleh settlekan everything. Tak ada, dia tak ada magic. Terapi ni dia tak ada magic. Dia adalah pembinaan kemahiran yang kita tahu bila kita membina kemahiran dia akan ambil masa. Secara konsisten pula tu. Dia akan ambil masa. Macam baby, daripada baby nak bina pada bercakap tu pun ambil masa kan. So sama, kita kena lalu balik proses tu. Dia bukan magic kita macam pup bagi ni, anak tu pup keluar. Tak ada, dia tak macam tu. So the proses tu kena lalu juga. Tapi of course kena ada ilmu lah macam mana nak ajar balik tu je. So kata tak apalah kita cuba. Cuma jangan expectation tu jangan tinggi sangat. Saya kata janganlah sampai pun expect anak pun boleh bercerita. Sebab baru level sepatah ataupun ayat 2 patah je baru kan. Tapi Alhamdulillah lah, maksudnya saya kata tapi fokus untuk 3 ke 4 bulan ni kata yang saya boleh letak adalah anak ni tadi kena boleh duduk. At least boleh duduk dan follow aktiviti supaya nanti kat sekolah cikgu bagi arahan untuk buat aktiviti, dia boleh buat walaupun bukanlah boleh bercakap panjang-panjang sangat. Tapi dia buat Alhamdulillah, tengok bila last tu dia dah boleh duduk, dia memang duduk, dia boleh follow dan dia boleh buat ayat panjang dah. Alhamdulillah. Tapi itu yalah saya macam saya baik kita boleh dapatlah apa yang kita nak bagi dekat parents saya. Tapi janganlah tunggu macam tu. Janganlah ambil contoh tu sebagai tak apalah tunggu hujung-hujung lah kalau macam ni. Tak ada, jangan. Tu boleh tu, orang tu boleh kata macam tu kan. Jangan. Sebaiknya dari awal lah. Dari awal, better awal. Sebab bila awal yang saya perasan adalah dia kurang memberi tekanan pada student tu. Sebab kita bila dah hujung-hujung kita nak push everything dekat dia kan. Dia nak masuk terima tu, otak tadi nak terima perlukan masa. So bila kita push everything, ada anak yang mungkin non-stop pergi terapi, Sabtu, Ahad, Isnin sampai ni tak berhenti kan. So penat sebenarnya, anak tu pun penat. Tu satu, kita akan menekan-nekan tu satu. Parents sendiri akan stres sebab bila dia nampak progres perlahan, dia tengah fikir pula nanti sekolah reject macam mana, datang pula ketakutan yang risau anak ni tadi kat sekolah macam mana.
So dia akan stres sendiri satu lagi dia akan menekan-nekan kita pula. Jadi semua di tengah tekan je lagi. Sebab dah hujung-hujung kan. Betul. So bila kita start awal, kita ada panjang masa tu. Jadi kita boleh kita lalu proses tu dengan tanpa kerisauan yang terlalu tinggi sangat. Jadi ada masa, ada space macam tu. So sebab tu kata macam better start awal je. Okey. Start awal. Itu pesan daripada Puan Aisyah. Sekiranya anda ada melihat sebarang red flag seperti mana yang dikongsikan Puan Aisyah tadi tu, boleh segera dapatkan bantuan. Yang penting daripada pakar-pakar yang berkredibiliti dan juga dipercayai lah. Itu yang penting, bukan bukan kat situ. Kat sini boleh untuk cari siapa yang boleh membantu kita. Kan. Jadi Puan Aisyah, terima kasih banyak kerana bersama dengan Pak Emma hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada yang menonton. Jadi kepada anda semua, seperti mana yang kita katakan, tunjukkan tanda sokongan kepada Pak Emma dan juga dengan mengikuti kami di social media kami, iaitu di TikTok, di Facebook, di Instagram, dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube Majalah Pak Emma untuk anda mendapatkan lebih banyak lagi informasi tentang keibubapaan, juga perkembangan anak-anak dan sebagainya. Dan terima kasih sekali lagi kepada Puan Aisyah kerana bersama dengan kita dengan topik yang menarik pada hari ini. Semoga dapat membantu anda semua di luar sana. Jadi kita jumpa lagi di segmen Tanya Pakar yang akan datang bersama panel jemputan yang lain. Assalamualaikum dan bye.